Pada hari Jumaat yang mulia ini, pihak sekolah SMK Bandar Baru Pedas telah mengadakan ceramah Ramadan pada tarikh 27 hari bulan 2 2026 bermula daripada pukul 7.30 hingga 9.40 pagi. Tetapi orang munafik bila tengok dahi Dajjal dia tak nampak. Dan akhirnya akan menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Dan sebab tu murid-murid umat Allah sekalian, Allah Ta'ala kurniakan Ramadan kepada kita. Sebab Allah Ta'ala nak hapuskan dosa-dosa kita. Sebab dosa kita Apakah Nabi yang disandarkan dengan amalan 1000 bulan? Allah adin hubbahuma Allah salli wa sallim ala rasulillah Allah tubu alaina Allah irda anna Allah ihqutana ala sunnat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamalik Putra bin Kamar Fahimi. Kami daripada TV PSS Zuno. Kini kami bersama Pio Amir penceramah Ramadan pada hari ini. Pio Amir, apakah pesanan anda untuk pelajar agar pelajar berjaya dunia akhirat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, soalan yang diajukan kepada saya, apakah pesanan untuk murid-murid berjaya di dunia dan di akhirat? Pertama sekali, kita kena jadikan Rasulullah sebagai contoh tauladan dalam hidup kita. Kerana Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu adalah contoh tauladan yang cukup baik. Nah, Okey, terima kasih Pio Amir. Akhir sekali, apakah pesanan sempena khas sempena Ramadan kepada penonton TV PSS Zuno? Pesanan Ustaz untuk TV PSS Zuno terutamanya berkaitan dengan Ramadan ni, kita buatlah Ramadan ni sungguh-sungguh. Nah, contohnya kita anggap Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Sebab kita ni bila duk anggap Ramadan tahun ni tak apalah, tahun ni kita buat ni sambil biasa-biasa sudahlah, tahun depan ada lagi. Jangan. Anggap kita buat Ramadan tahun ni buat sungguh-sungguh. Seolah-olah Ramadan pada tahun ni adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan. Dan akhir sekali Allah Ta'ala bebaskan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat memberi manfaat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamalik Putra bin Kamar Fahimi. Kami daripada TV PSS Zuno. Kini kami bersama Ustaz Khairul. Ustaz, apakah amalan yang boleh dilakukan oleh pelajar sepanjang bulan Ramadan ini? Antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh pelajar sepanjang bulan puasa ini adalah, yang pertama mungkin pelajar boleh mengisi masa dengan membaca Al-Quran ataupun membaca hadis. Yang kedua mungkin para pelajar boleh mengisi masa dengan aktiviti berzikir yang ringkas lah, seperti Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ataupun yang ketiga, mungkin para pelajar boleh dengan aktiviti, kalau di sekolah ni kita kata aktiviti menuntut ilmu. Kalau tak ada cikgu masuk kelas ataupun masa yang terluang, kita isi masa dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni pun salah satu daripada sumber pahala kita lah. Yang keempat, kalau masa terluang, kalau berada di rumah pula, kita akan mungkin boleh isi masa dengan aktiviti tolong mak ayah, tolong mengemas rumah, tolong mak ayah masak. Ada yang kelima, mungkin aktiviti yang kita nampak ringan, kita isi masa dengan aktiviti yang bermanfaat, selain daripada bersembang dengan perkara yang lara, bermain game kan, tidak mengumpat orang lain. Mungkin itu sebahagian daripada aktiviti yang mungkin kita boleh buat dalam meraih pahala sepanjang bulan puasa ni sebagai seorang pelajar. Baik, itu saja. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, seorang pelajar SMK Bandar Baru Pedas, saya Muhammad Faris Firdaus bin Muhammad Fazli dari TV PSS Zuno. Bagaimanakah ceramah ini memberi kesedaran kepada diri anda? Terima kasih atas interview saya. Nama saya Nur Syamira dari kelas 4 Sains. So daripada pengajaran yang saya dapat dari ceramah PU Ustaz Amir ialah dalam bulan Ramadan ni dapat banyak manfaat seperti kita buat ibadah
kita dapat pahala lebih berlipat ganda daripada bulan yang sebelumnya. Jadi saya berharap bahawa saya dapat kekalkan istiqamah saya dan boleh melakukan banyak ibadah lagi. Terima kasih.